Dahsyat Malaysia. Korang tengok mafia-mafia ni. Orang apa? Ingat saja ke British bawa masuk diorang ni ke tanah Melayu. Korang ingat saja ke pemerintah kita yang dulu masuk Free Musang. Cuba korang cek balik Hayati File Epstein. Dalam tu diorang dah terangkan pasal semua ini. Semua benda ni ada kena-mengena. Ianya bukan kebetulan tetapi telah dirancang. Kenapa dalam dunia hari ini susah kita nak cari orang Islam yang jujur? Sebab sistem hari ini adalah sistem British. Sistem ini melahirkan Islam sekular yang tidak bawa Islam yang sebenar. Ingat saja ke British buka sekolah yang pertama di Tanah Melayu pada tahun 1816. Ini semua dilakukan untuk merosakkan Islam. Cuba korang perhatikan kenapa rasuah berlaku di hampir semua negara demokrasi. Dan kenapa bila kita persoalkan sistem ini, kita pula yang dipersalahkan. Mungkin masalahnya bukan individu, tapi sistem yang membenarkan kejahatan ini terus hidup. Sejarah membuktikan penjajahan moden bukan lagi guna senjata tetapi mereka menggunakan undang-undang, kewangan, pendidikan dan juga ideologi. British Empire terkenal dengan strategi divide and rule, pecah dan perintah ni. Bawa masuk buruh luar untuk ekonomi. Mereka wujudkan kelas elit tempatan untuk takbir bagi pihak mereka. Ini bukan teori, ini strategi penjajahan yang diakui dalam sejarah dunia. Dalam sejarah barat memang wujud kelab elit dan juga persatuan tertutup termasuk Freemasonry. Kajian yang telah dibuat kelab ini, ia bukan mengenai agama. Ianya adalah rangkaian sosial elit, ahlinya terdiri daripada ahli perniagaan, tentera, politik dan juga profesional. Prinsip utama mereka kesetiaan sesama ahli, rahsia dalaman yang tidak boleh dibocorkan dan juga bantuan sesama rangkaian. Di sinilah konflik berlaku bila nilai ini bercanggah dengan Islam. Kerana Islam menolak kesetiaan rasa yang mengatasi kebenaran. Dalam sistem moden ini, rasuah jarang dibuat secara kasar. Ia berlaku melalui konsultan, projek, tender, syarikat proksi, pengubahan wang. Sebenarnya dalam sistem ini, banyak kes besar tidak dihukum. Bukan sebab tak ada bukti tetapi sebab mereka faham cara bermain dalam sistem ini. Jadi, bila kita lihat orang yang nampak bersih pun boleh terlibat, sebenarnya sistem itu sendiri yang membuka pintu kerosakan. Asalnya demokrasi ini menjanjikan keadilan, ketelusan dan juga kuasa kepada rakyat. Tapi realitinya, parti bertukar, sistem tetap sama. Individu bertukar, dasar tetap tidak berubah. Rakyat keluar mengundi, pemodal yang tentukan siapa yang perlu diangkat. Sebab demokrasi berpaksikan modal, bukan akhlak atau iman. Islam telah lama memberi amaran mengenai rasuah, kesetiaan membuta tuli, cinta dunia dan takut kehilangan jawatan. Bila iman kita ni lemah, sistem apa pun boleh rosakkan manusia. Bukan bangsa, bukan kaum, tetapi nafsu, kuasa dan juga duit. Konten ini bukan untuk menuduh sesiapa, ini untuk kita sedar bagaimana sistem ini bekerja. Kalau kita nak selamatkan diri, keluarga dan agama, kita kena faham sistem dulu. Sistem ini beroperasi macam mana? Bukan sekadar kita marahkan individu. InsyaAllah, aku akan bongkarkan lagi pasal sistem ini. Sila kongsikan video ini supaya lebih ramai sedar dan jemput follow akaun ini untuk konten kesedaran, bukan untuk kebencian. Apa yang paling penting? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.